Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ini dekat tangan saya ada Vivo X200 Pro. Sebelum ni saya pernah buat video comparison dengan Samsung Galaxy S24 Ultra. Tapi kali ni saya nak cerita dari segi long term usage. Berbaloi ke nak beli buat pakai 4-5 tahun? Sebab phone ni bukan saja gempak dari segi kamera, bateri, fast charging, tapi dia ada performance yang sangat laju untuk harian dan penggunaan akan datang, yang mana dikuasakan dengan chipset MediaTek Dimensity 9400 yang dibina dengan proses 3nm generasi kedua oleh TSMC. Chipset Dimensity 9400 juga support memori standard LPDDR5X yang terpantas untuk membolehkan data transfer yang lagi laju dan meningkatkan prestasi sistem secara keseluruhan. Dan menariknya, chipset Dimensity 9400 ni juga ada NPU generasi ke-8 MediaTek yang menawarkan beberapa pencapaian pertama dalam industri untuk prestasi AI generatif yang luar biasa. Antara highlight dia, Dimensity 9400 ni menjadi mobile chipset pertama yang boleh buat LoRa training on device, boleh hasilkan generatif video terus dalam phone dan ada support juga untuk agentic AI development. Kalau tengok kedudukan company MediaTek sekarang, diorang merupakan market leader untuk pembangunan SoC untuk mobile devices dan IoT. Sampaikan chipset buatan MediaTek ni mampu menjana lebih 2 bilion devices untuk setiap tahun. Dan sejak kebelakangan ni, chipset MediaTek, terutama daripada siri Dimensity 9000, dah semakin mendapat spotlight sebab dia ada performance yang laju, efisien dan kompetitif. So sebab itulah chipset Dimensity 9400 dipilih untuk Vivo X200 Pro ni. Pertama sekali saya nak cakap pasal design phone ni. Saya suka dengan design dia yang sangat minimal dan profesional. Dia tak ada corak dan tekstur yang pelik-pelik, jadi dia punya design sangat timeless untuk nak guna dalam beberapa tahun akan datang. Cuma saya rasa phone ni agak berat sikit, tapi saya faham teknologi kamera yang ada dekat phone ni sangat padat. Apatah lagi bateri yang dibagi pun besar, iaitu 6000 mAh. Dia punya skrin sangat besar, 6.78 inci, dan panel yang digunakan adalah jenis LTPO AMOLED yang ada kemampuan untuk bagi peak brightness setinggi 4500 nits. So kalau korang guna time outdoor, memang senang nak tengok skrin dia. Selain dia ada juga 2160Hz PWM dimming yang boleh kurangkan masalah mata lesu kalau korang tengok skrin phone ni lama-lama. Dengan MiraVision 1090 daripada MediaTek, skrin dia ada teknologi per pixel OLED compensation untuk bagi visual yang lebih sharp dan lebih cantik. Ditambah lagi dengan Dimensity Adaptive Vision Engine, skrin phone ni dapat bagi tontonan yang optimum, tak kira apa jua format, content atau lighting condition. So setiap saat korang tengok konten dekat phone ni akan rasa cinematic experience. Untuk performance, chipset Dimensity 9400 yang ada dekat Vivo X200 Pro ni dah guna second generation all-bit core design. So korang boleh notice dia punya performance tu sangat laju untuk penggunaan harian dan juga nak buat kerja-kerja intensif. Chipset ni ada CPU Cortex X925 serba baru, ada single core dan multi-core performance yang lagi pantas, dan sekarang 40% lagi efisien untuk penggunaan tenaga. Satu lagi benda best, chipset ni ada Dimensity Agentic AI Engine DAE yang direka untuk ubah aplikasi AI biasa jadi aplikasi AI agentic yang lebih smart dan boleh berinteraksi dengan lebih canggih. Kalau korang guna untuk gaming, chipset ni ada Hyper Engine yang mana teknologi ni dapat membantu untuk balancekan performance dan power consumption sewaktu sesi gaming. So dengan adanya teknologi ni dan fungsi seperti adaptive gaming teknologi dan frame rate converter, dia bukan sahaja boleh bagi performance yang laju, tapi juga sangat cekap dalam manage energy. Jadi korang boleh enjoy gaming tu dalam tempoh yang lebih lama tanpa isu overheating. Dan kita bergerak ke bahagian kamera, yang mana inilah selling point yang buatkan ramai yang berminat nak beli phone ni. Dia ada 3 kamera yang sangat versatile dan ditune juga oleh Zeiss untuk bagi color profile yang lebih true to life. Dan selain daripada Zeiss, image signal processor daripada MediaTek pun turut menyumbang kepada kekuatan kamera phone ni, yang mana ISP yang mengandungi AI ISP ni dapat proses gambar untuk jadi lebih sharp, ada detail yang lebih baik, selain dapat bagi kemampuan dynamic range yang lebih tinggi. Bila guna portrait mode dekat phone ni, dia boleh bagi bokeh yang neutral, nampak kemas dan cantik. Dan paling saya suka, kebolehan zoom dia sangat best dengan white balance yang tepat dan kadar noise level yang rendah. Dengan Dimensity 9400, dia siap ada Generative AI Super Resolution dan Generative AI Super Zoom yang boleh upkan lagi kualiti image dan bagi kebolehan zoom yang impresif. Untuk rakaman video dia pun lawa sebab ada professional grade stabilization. So kalau korang nak buat vlog, nak shoot produk, inilah phone yang seronok untuk buat record konten. Dan untuk bateri, ini juga salah satu kekuatan phone ni, yang mana dia ada bateri yang sangat besar, iaitu 6000 mAh.
Kiranya nak guna dari pagi sampai ke malam pun, bateri dia memang tahan dengan screen on time dalam 8 jam. Dan masa charging dia pun tak ambil masa yang lama sebab ada 90 watt fast charging yang hanya ambil masa dalam 50 minit sahaja untuk full. Jadi secara rumusannya, kalau korang nak flagship dengan kamera terbaik, performance yang laju, gaming experience yang stabil, yang boleh pakai 4 hingga 5 tahun, inilah phone yang sangat berbaloi untuk dibeli. Phone ni juga ada 5 tahun software updates, so tak risau. Harga RM4,699, dapat storage 512GB, so sangat baloi untuk long term usage yang semestinya dijayakan dengan chipset MediaTek Dimensity 9400. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk video kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari di lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.